Bila terlalu berat nak, saya selalu letak belakang abang. Sebab malam tak beras tak ada. Hari ni baru nak makan nasi kat. Lauk alhamdulillah ada orang sumbang daging korban ada. Saya pernah kutip pergi temamuk, kutip tank kan, lepas tu pergi jual, lepas tu balik tu boleh beli lauk tu ni. Saya meniaga pialang. Meniaga hampir 2 tahun dah. Sebenarnya saya tak ada minat pun nak meniaga. Sebenarnya kena langsung untuk mak. Saya buat ni untuk mak ni semua. Mak ada sakit kanser dengan kecil malu. Mohon dekat perwira sebab saya tak tahu nak ikhtiar kat mana. Kalau nak ikut kewangan sekarang ni berat. Ya. Tapi cubalah. Saya cuba. Malam pun saya mikir sebab malam tak beras tak ada. Hari ni baru nak makan nasi kat. Lauk alhamdulillah ada orang sumbang daging korban ada. Kadang-kadang saya rasa gagal seribu sebab saya tak boleh nak bagi apa hak anak saya nak. Tapi saya usaha, saya dengan suami saya sentiasa usaha benda apa yang anak nak. Tapi bila saya tengok anak, ya Allah, anak nak perlukan lagi seorang ibu. Kita perwira Malaysia ni bang, kita ada sikit sumbangan. Ni kita ada RM1,000 bang untuk modal niaga abang dengan kelengkapan niaga. Terima kasih. Dan kalau abang akak tak keberatan, kita sebenarnya nak bawa abang dengan akak ni pergi beli sikit bantuan ni lah, barang-barang keperluan keluarga. Jadi semoga ni lah bang, semoga sedikit sumbangan ni dapat meringankan beban abang, meneruhkan perniagaan, dan semoga orang kata apa, perniagaan abang tu akan terus majulah supaya dapat support semua keluarga, insya-Allah. Minta doa juga lah daripada abang akak semua supaya kita pun lebih maju ke depan untuk bantu lagi orang-orang yang susah dan lebih dapat bantu ramai lagi orang lah. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Perwira Malaysia atas bantuan yang diberi. Terima kasih. Semoga Allah limpahkan rezeki kepada Perwira Malaysia yang sudi tolong kami hari ini. Terima kasih.